Hai, Assalamualaikum. Assalamualaikum semua, apa khabar? Okey. Hari ni makan keropok lekor. Keropok lekor ni mak sudah potong, lepas tu racik lagi. Belah. Sebab Pak Cak ni dia suka makan hok garing-garing. Kalau tak garing tak sedap lah pada dia. Gitu. Memang dia suka hok garing. Jadi marilah kita makan dulu. Keropok lekor ni. Keropok lekor ni tak sah lah kalau tak makan, kalau duduk Terengganu. Duduk besuk ke Terengganu. Kalau tak makan keropok lekor, tak sah. Kena makan keropok lekor. Jemput makan semua. Bismillah. Sedap. Sedap. Keropok lekor Terengganu. Sedap. Yang ni mak su celup tepung sikit lah bagi garing lagi. Jadi makan macam tu saja pun sedap dah. Kalau sisa sos tu aku masin sikit lah. Sebab ni dah masin. Okay. Terengganu besok tengah hujan ni. Hujan-hujan ni makan keropok lekor panas-panas macam ni sedap lah. Hujan kat luar sana. Okey. Sambil-sambil makan ni, mak su nak tanyalah Pak Cak ni. Sepanjang kehidupan dia long ni kita memang dah buat gapo-gapo dah. Sebelum ni apa pekerjaan dia. Okey. Pekerjaan yang pertama sekali selepas sekolah kerja gapo? Oh, nak tanya pekerjaan Pak Cak lah. Pak Cak ni banyak kerja, macam-macam kerja Pak Cak buat. Okey, yang pertama Pak Cak habis tingkatan 5 nak tunggu keputusan peperiksaan. Dulu dia panggil Malaysia School Certificate. Nak tunggu keputusan peperiksaan tingkatan 5, Pak Cak kerjalah temporary kan. Orang kata apa? Kerjaan sementara lah, sementara dah dapat result. Dulu nak dapat result 3 bulan, Pak Cak kerjalah syarikat perkapalan di Pulau Pinang. Pak Cak minat perkapalan sebab Pak Cak memang orang Bagan Belat. Betul duduk tepi pantai je selalu naik perahu lah, naik bot lah. Jadi minat sangat lah tu. Jadi kerjalah syarikat perkapalan ni. Lepas tu bila dah dapat keputusan peperiksaan tu, okey lah Pak Cak lulus lah. Lepas tu bapak saudara pula ajak Pak Cak pi Segamat Johor. Bapak saudara lah. Bapak saudara pula. Sorry, sepupu. Bukan bapak saudara, sepupu. Tak ingat lah. Sepupu Pak Cak lah. Ajak Pak Cak pi kerja dekat Segamat Johor. Syarikat pembalakan. Tapi syarikat tu syarikat Pulau Pinang. Kami ni semua orang Pulau Pinang lah. Sepupu Pak Cak ni baru kerja kat syarikat pembalakan tu. Jadi kami pun pi lah Segamat Johor. Jadi lepas 3 bulan kerja perkapalan, pergi Segamat Johor kerja syarikat pembalakan lah. Seronok kerja syarikat pembalakan ni sebab apa? Dia punya tempat pembalakan tu tengah hutan tau. Hutan antara Johor dengan Pahang tau. Hutan tu nama Ulu Keratung lah. Pak Cak kerja syarikat pembalakan tu lebih kurang 2 tahun lah. Jemur lah. Sebab kadang-kadang masuk camp lah, duduk dalam hutan kan. jemur kenapa? Jemur lah duduk hutan ni. Kan tengok apa? Tengok pokok ya. Bila kalau dapat peluang pergi Pekan Segamat tu, Allah macam burung lepas tangkap tu. Pekan Segamat. Pekan Segamat tu kecil lah, tapi bagi kami tu maklum lah duduk dalam hutan ni. Sekali dapat peluang pergi Pekan Segamat lah. Pergi tengok wayang filem Cina pun tengok dia tu. Lepas tu filem Cina. Buat kung fu Cina pun tengok. Baca subtitle orang putih. Okey. Kisah lucu ke, kisah apa dalam hutan tu? Kisah dalam hutan tu. Kisah seram pun ada, kisah macam-macam kisah lah. Yang apa, kisah seram tu maklum lah kan, kami duduk dalam camp lah, camp balak tu kan. Rumah kecil lah, macam chalet lah kan. Blok tu duduk 2 orang je. Ataupun 4 orang, dia buat bunk bed kan. Katil 2 tingkat kan. Kiri kanan 2 tingkat ni 4 orang duduk lah satu blok tu lah. Malam-malam dengar macam-macam bunyi lah. Bunyi orang garuk di dinding kan. Cakap macam orang cakap dinding. Bunyi macam suara ada. Jadi kami ni orang muda-muda macam tu. Maklum lah muda-muda. 18 tahun macam tu. Bunyi macam bunyi dah hutan ni. Seronok lah. Mandi pula, mandi sungai. Camp balak kami tepi sungai. Tapi ada perkampungan orang asli pun ada dekat itu juga. Habis tu tak makan petai? Jemur lah makan petai. Durian orang asli kan dah. Lepas nak duit kan. Kadang
Lepas tu kami belah petang pukul 5 memang dah habis kerja dah, sebab situ dalam hutan tak boleh kerja lewat sebab gelap tu. Pukul 5 kami dah balik camp. Balik camp tu orang asli mai lah. Tanggung ubi kayu besar-besar. Tanggung ubi kayu. Duit kami. Duit ubi kayu murah lah, ubi kayu. Sekilo berapa duit lah tahun 70-an. Tahun 70-an tu. 71, 72, 73 time tu. RM1 banyak. Itu dah bagi duit, dia minta rokok ni. Macam tak siap kan, tapi orang dalam camp tu dah tahu lah beli rokok. Kotak-kotak lah. Hujan, cepat. Okay. Lepas tu bawa durian. Kerani, bawa durian. Kerani, kita dia panggil kerani. Dia durian, Allah semua makan. Petai jangan cakap lah. Banyak petai. Puas makan. Punya petai besar. Petai hutan, bukan petai ni. Nak jadi cerita lah. Nak kata salah pakcik ke, mungkin salah pakcik ni. Pokok balak besar-besar tau. Peluk dia besar-besar tau. Tinggi, gelap tau. Jadi satu pagi tu pakcik dengan ni seorang Cina lah, kontraktor kami yang tebang pokok Cina. Jom kita, dia bagi satu kawasan untuk kami tebang pokok lah. Pergi kat kawasan tu, pakcik tak nampak pokok. Ni, gelap kan? Cuma nampak perdu dia lah. Besar lah. Rukuk lah semua pakcik. Lepas tu tengok pokok ni agak-agak kan. Tinggi kan meter-meter tinggi. Lepas tu ambil cat yang kami bawa tu, pangkah lah pokok tu X nanti. Pangkah pokok lah, pakcik yang kerja tu lah. Tengok pokok yang besar-besar untuk dipotong lah. Lepas tu bila habis kami selesai pangkah tu, tengah hari nanti Cina main datang potong lah. Dia main lah bawa chainsaw dia dengan dia punya lori santai wong dia. Belakang tu dengan dia punya traktor dia siap lah. Yang mana kami pangkah dia potong lah. Duduk petang lah, Cina punya kontraktor tu main jumpa pakcik. Kerani, you salah pangkah pokok lah. Salah pangkah pokok apa pula? You pangkah pokok petai lah. Ini orang asli marah punya tahu ke? Ya ke? Kita sudah tebang pokok, itu petai banyak Kita tak mau angkat lah, you mau you pergi angkat lah. Ya ke? Kami budak camp tu dengar pokok petai kena tebang, bawa parang lah. Okey, ambil lah. 2 Land Rover penuh dengan petai. Kami lautan pakai Land Rover lah. 2 Land Rover belakang penuh dengan petai. Senang lah dia, tak payah panjat. Tapi minta maaf dekat Tok Batin lah. Nanti silap dia pun tak apa lah. Dia pun tak kisah lah. Asalkan dia dapat petai, kami ambil petai. Bagi ya. Buat apa 2 Land Rover penuh? Pokok besar tu. Pokok petai tu bang. Pokok tu ada value. Dia punya balak. Tapi tak setinggi yang kami duduk tebang tu, beranti lah. Pokok bilutung semua tu ada value. Pokok petai punya kayu ni kurang value lah. Tapi hasil dia memang bagus lah. Tapi nak buat macam mana kan? Mana pakcik nak tahu kan? Kulit sama kadang-kadang. Gelap hutan. Macam nak cepat. Tengok besar je tanda. Kita tengoklah pokok tu tinggi berapa meter tinggi. Agak-agak berapa meter tinggi. Dia kulit tu, pokok petai lah. Mana pokok lama kan. Dia kena tengok kulit lah. Boleh potong lah. Itulah. Nak cam susah kadang. Itulah ceritanya. Jadi makna lepas tu dia orang asli ambil petai. Mereka pun tak mau banyak. Mereka ambil untuk mereka tu. Cakap dekat manager ni, kami nak buat apa ni? Dia kata hampa pergi bekas gamat, hampa pergi jual. Jangan duk makan petai dalam kan ni. Hari pun busuk pun ayat kucing. Hampa kucing tak nak curah. Manager pula nama dia Mak Kasim, Mak Ali orang Kedah. Kalau kau punya balak ni, kau punya Penang, dia orang semua orang utara. Boleh, Mak Aris sama ada. Ingat semua. Apa tu tim mata ceruk, apa ceruk ayam. Busuk habis tu camp berpetai. Ni hampa pergi jual petai ni. Pergi pekas gamat tak apa. Aku bagi peluang hampa pergi jual pekas gamat. Pergi pekas gamat jual petai. Pergi lah. Satu Land Rover lah. Buat penuh-penuh ikat belakang. Tutup dengan canvas. Pergi pekas gamat. Pergi jual petai. Petai time 70-an mana macam sekarang ni. Sekarang ni satu papan RM1. Dulu tak boleh jual papan RM1. Kupang-kupang lah. Mana ada satu papan RM1. Kadang-kadang berapa keping je RM10. Sekarang yalah, kan? Satu keping, satu papan lah kan. Satu papan sini jual kat besok RM1 tau. RM1.50. Tengok kualiti petai tu. Amin jual kat pekas gamat ke 70-an dengan buah besar ni. Kupang-kupang dia papan. Bayangkanlah. Orang kat beli lah. Buka Land Rover pula tepi market gamat. Buka Land Rover. Kawan pakcik ni. Dia tu, petai. Orang main tengok petai. Serbu beratok. Buat satu line beratok beli petai.
dapat duit. Seronok lah. Seronok lah. Dapat duit, kami beli ayam, manager kata hampa duit tu beli ayam, beli beras. Masuk sikit. Kita kenduri sikit. Beli ayam lah. Beli ayam lah. Berapa ekor? Saya makan ayam lah. Daging tak pelok masuk hutan. Betul. Daging tak boleh. Tak mau. Nanti bahaya. Balonlah duduk tengah hutan kan. Beli ayam lah. Ayam, telur ayam. Bui. Apa lagi? Seronok lah. Berapa tahun kerja kat situ? Syarikat perkayuan tu 2 tahun lah. 2 tahun. Pacak nak jemu lah. Allah, kita orang muda kan. Duduk dalam hutan. Dapat gaji sikit lah. Gaji time tu kan. Sampai tahu berapa gaji time 71-72. RM150 sebulan. Gaji. Potong EPF. RM150 basic. Gaji bulan. Tak termasuk elang perhutanan. Dapatlah RM50. Tapi makan free. Makan free. Dapatlah sebulan RM20. Tak belanja pun. Duduk dalam hutan. Duit gaji depan lah. Lepas pada tu Kerja perkapalan. baliklah PJ lah, Petaling Jaya lah. Sebab keluarga kami duduk Petaling Jaya, balik Petaling Jaya. Jumpa sepupu seorang lagi pula, orang Kedah kat ni. Orang Kedah kan. Dia kata pengarah marah. Pakcik minat akaun dulu. Marah. Dia kata dekat dia ada nak buka kilang ubi kayu kat Setiawan. Jom Jan, hampir kerja saya kat akaun je. Buat akaun kilang ubi kayu je kat Segamat, dekat Setiawan. Tanyalah berapa gaji nak bagi. Masa tu Pakcik belum resign lagi daripada syarikat balak tu. Syarikat balak capuk semua dapatlah 200 je lah. 200 sebulan. Lepas tu satu hari bila balik Petaling Jaya, jumpa sepupu pula tu. Bisa cakap pasal syarikat kilang dia nak buka kat Setiawan Perak tu. Pakcik tanya lah, berapa gaji nak bagi? Dia tanya berapa gaji kamu? Kani akaun dia tu. Pakcik kata lah, bagi lah 300 ya. Double ni basic yang aku dapat, bagi lah 300 basic. Dia kata boleh? Ya kerja. Minta jawatan 24 jam. Dengan syarikat sepupu. Pergi lah Setiawan lah kerja. 300 banyak tu. Tu lah, orang muda kan, tak kahwin lagi kan. Time 70-an tu, dapat 300 banyak lah. Kita melawak lah cakap dia bagi 300 ke. Kerja lah syarikat ubi kayu. Ladang ubi kayu pula. Tapi tak lama lah itu kerja. Sebab tak peminat lah ladang-ladang ni Pakcik. Tak peminat lah. Lepas tu satu hari tu tengok paper Melemail. Surat abang putih ada Melemail. Saja dia baca sebab dia tengok ada ni syarikat perkapalan di Pulau Pinang nak pakai orang. Tu apply lah. Sebab kita ada experience kan, pernah kerja syarikat perkapalan dulu 3 bulan dulu. Apply. Dia pergi interview dapat tu company besar lah. Kali ni company besar lah. Harrison and Crossfield. Company besar Harrison Crossfield. Ladang lah perkapalan. Seronok je tu syarikat perkapalan. Naik kapal ni pergi sana tu Indonesia lah, Pelabuhan Belawan dekat Medan. Lepas pada tu masa tu lepas tu dah kahwin. Lepas tu isteri pun kerja dekat KL. Dia Pakcik minta kerja syarikat perkapalan pula. Dia di KL kerja juga. Syarikat perkapalan India. Syarikat Ubaidullah. Kerja kat Ubaidullah. Tapi kerja dekat syarikat Ubaidullah. Tapi Pakcik ni sentiasa nak, orang kata apa, nak perbaiki diri. Sebab dah kahwin, dah ada anak kan. Jadi nak cari peluang lagi terbaik lah. Lepas tu tengok iklan juga dalam surat khabar. Ada syarikat orang putih besar punya lah. Lagi besar daripada syarikat Harrison Crosby tu, company orang putih. Lagi besar ni. Pakcik apa apply lah company tu. Dapat Inchcape Shipping. Inchcape Shipping dapat. Yang ni jadi apa? Manager apa? Inchcape Shipping tu company besar lah. Orang kata kerja daripada kecil naik sampai naik pangkat besar lah. Pakcik habiskan masa 17 tahun dekat syarikat putih ni. Inchcape Shipping 17 tahun kerja. Mana-mana hantar lah. Nak pergi. Kita dah lama-lama kan, company percaya kita. Pakcik travel lah masa tu. Bila dah naik pangkat. Naik pangkat tu travel. Europe berapa kali dah pergi Europe. Europe. England, France, semua tu. Rotterdam, Amsterdam lah, Germany semua. Pakcik travel lah masa tu. Banyak kali lah. Seronok lah kerja kapalan. Lepas tu orang kata apa,
company tu jatuh. Company dia jatuh 90-an, company tu jatuh lah. Jadi sebab ada krisis pendalaman, company Inchcape Shipping tu jatuh lah. Jadi Pak Cak pun berhenti Relax lah. dulu, relax Berhenti lah. dulu. Berhenti, lepas tu masuk company kawan juga, perkapalan juga. Pun tak lama juga lah sebab perkapalan kecil ni susah nak hidup macam tu. Banyak orang kata apa persaingan. Tapi pada masa tu syarikat kurier pula naik kan? Tak naik lagi. Tak naik lagi. Pak Cak kerja banyak kerja nak cakap ni. Yelah, tak apalah. Banyak sangat Potong-potong lah. Dia mana naik yang turun kan. Maklum lah kan. Kadang dunia ni macam Roda, roda roda. lah. Mula kita bawah, kita naik atas kita Turun balik. Lepas tu naik dia turun. Roda lah. Jalan hidup kita macam roda lah. Bukan makna orang tu dah naik tu tak turun. Dia akan turun juga. Turun. Lepas tu dia naik balik. Roda lah ini. istiqomah lah. Istiqomah lah. Kita kehidupan ni semua di Rezeki tu. rezeki semua ni atas tangan Allah lah. Kita kena percaya tu kan. Bersyukur aja lah. Bersyukur apa kita dapat. Lepas tu Mm. bila kita jatuh tu kita berdoa, minta tolong Allah penatkan kita balik. Ataupun kita tak hidup susah lah. Kita boleh makan, kita boleh tinggal. Syukur je. Itulah. Sehat pun badan yang paling penting sekali. Macam tu. Pak Cak pernah kerja ni lepas jatuh tu semua Pak Cak Berniaga kan? bukan menjaga masa tu. Penternakan. Pak Cak berlayar burung puyuh. Buat bisnes burung puyuh. Okey, maju. Lepas tu apa tu bawa buat apa lepas tu, gas. jadi ejen gas Petronas. Gas. Buat okey, boleh. Lepas tu lepas tu, kurier pula. Sebelum tu dah duit lah, ada duit sikit lah. Pakcik beli bot tau. Masa tu balik ke Penang dah. Pakcik beli bot. Kita kat ikan. Part time lah sebab Pakcik kerja kerja Korea. Masa tu start kerja Korea, beli bot. Buat tu. Sabtu Ahad tak ada kerja Korea, pakcik pergi ke laut, tangkap ikan, buka ikan. Dapat hasil banyak, jual. Banyak pengalaman ni Pakcik ni. Dapat duit. Tapi bot tu seronok pun Tuhan uji lagi. Bulan 12 tahun 2004 tsunami pula. Bot Pakcik yang dekat park dekat sungai tu, ombak lah, semua lah bot terbalik tenggelam bot ni. Dah habis lah. Enjin lah semua kena overhaul. Lepas tu bila start 2005 tu Pakcik dah tak seronok lah kan. Alah, balik PJ balik. Jadi tu buat Korea. Buat Korea dulu. Lagi. Lepas tu mereka Lepas tu cerita kita pergi PJ lah. pergi PJ. Balik Tanger, tak mau duduk Penang lah. Pergi Tanger lah. Bawa lah taksi. Buat taksi. Dah tua-tua dah. Buat taksi. Tapi ada banyak cerita lah dekat taksi tu pula. Banyak cerita macam-macam. Pakcik bawa taksi lebih 9 tahun lebih lama. Macam-macam cerita lagi pula lah dalam 9 tahun 10 tahun. taksi tu. Lain kali cerita pula Okey. Jangan lupa ikuti sambungan kisah daripada kami ya. Kehidupan kami lah yang seberingkas ya. Okey. Seberingkas tu panjang gila. Cerita panjang maklum. Kita sambung-sambung tau. Kita Maklum sambung-sambung. lah Pakcik ni orang tua. Satu persatu nanti Pakcik cerita jalan lebih jelas lah. Perjalanan hidup Pakcik ni. Okey.